Orang mencuri ni jahat, tapi orang mencuri itu satu lagi pencuri paling jahat, iaitu seorang yang mencuri dalam sembahyang. Dalam sembahyang dia mencuri. Ya, di tengah sembahyang tengok ada duit orang pergi ambil, macam tu bukan. Bukan tu maksud mencuri sini, mencuri batin. Ya, iaitulah orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada ia mengerjakan yang ditegah dalam sembahyang seperti yang makruh dan yang haram, begitu seperti mencuri pada pihak ditegah. Curi ditegah, maka ditegah kita dalam sembahyang memalingkan kalbi kita lain daripada Allah Ta'ala. Ya, itu maksud dia. Sembahyang yang tidak disempurnakan, di mana Tuhan nak sempurna, kita beri curi. Hak sepatut kena beri, kita tak bagi. Ya, kita tak sempurnakan sembahyang kita sebagaimana yang dikehendaki, bermakna kita telah mengambil hak yang sepatut diberi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hudur qalbi ma Allah. Khusyuk dalam sembahyang, tazallul, tafahum ma'an, semua ada tu. Ya, ulama bahas banyak atas peringkat khusyuk ni. Ya, peringkat zahir, peringkat batin, macam-macam. Habis.